Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sebelum kamu semua duduk, saya nak kamu tengok di sekeliling kamu ada tak sampah? Sebarang sampah. Sekiranya ada, saya nak kamu kutip, kamu ambil sampah tu, pergi buang ke belakang di dalam tong sampah yang disediakan. Okey, boleh ambil sekarang. Baik, semua dah petik sampah tu? Dah pastikan tak kat tepi, kat meja, bawah meja semua dah bersih eh? Kalau saya tengok ada lagi sampah, benda awak dengan saya nanti. Betul eh? Tak ada eh Izan ni? Tak ada. Okey, baik, bagus. Okey, semua boleh duduk. Terima kasih Ustazah. Orang kecil lagi Ustazah. Baik, saya nak tanya kehadiran hari ini. Semua pelajar hadir ke? Hadir. Baik, saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah kerana dapat hadir ke sekolah pada hari ini. Bagi tepukan yang paling gemuruh kepada diri sendiri. Baik, kamu semua dah sedia ke nak belajar hari ini? Dah. Baik, bagus. Okey, Ustazah ada bawa satu gambar untuk tunjuk kepada kamu semua dan kita akan belajar berkaitan dengan gambar tersebut. Okey, cuba tengok gambar di gambar apa? Gambar keluarga Ustazah Ustazah. nampak ke situ, saya rasa sama je. Saya di sini, awak duduk. Kan? Okey. Kan, apa? Ingatkan mana? Baik, kamu semua dah sedia ke nak belajar hari ini? Dah. Bagus. Okey, Ustazah ada bawa satu gambar untuk tunjukkan kepada kamu semua yang mana gambar ni ada kaitan dengan tajuk yang Ustazah nak ajar pada hari ini. Dah tengok tak gambar apa? Nah. Cuba tengok gambar ni gambar apa? Saya nampak gambar keluarga Ustazah. Keluarga lagi? Ada ibu, ada ayah. Ibu, ada ayah. Okey, selain daripada keluarga, ibu dan juga ayah, cuba tengok betul-betul ada apa lagi dalam gambar ni? Lampu. Lampu. Masjid. Masjid. Ada lagi, cuba tengok Air. betul atas meja tak ada apa? Ayam goreng. Ada ayam goreng, ada air, Ada nasi. ada nasi. Cuba fikir, kalau ada semua tu, kita nak belajar pasal apa? Makanan. Pasal makanan. Dah hampir tepat dah jawapan awak tu. Jadi hari ni kita akan belajar berkaitan dengan adab Makan Ustazah. makan. Okey. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, saya nak cerita satu cerita kepada kamu semua. Kamu nak dengar tak? Nah. Baik, pada minggu lepas, saya ada pergi satu mall ni. Kamu tahu kan di mall tu tempat apa? Tempat shopping. Tempat shopping. Baik, masa saya pergi tu, saya lalu dah dekat satu kedai ni. Jadi saya nampak satu keluarga sedang satu keluarga ni ada dekat sebuah restoran. Jadi dia ada dekat sebuah restoran ni tengah buat apa? Makan. Jadi masa saya lalu tu, saya nampak dia tengah makan satu keluarga. Tapi cuba teka apa yang anak dia buat semasa makan ni? Main telefon. Main telefon lagi? Dia gaduh dengan adik dia. Dia ada dengan adik dia. Okey, baik. Saya tak nampak ada yang macam jadi beritahu tadi, ada yang sedang main phone dan ada yang kaki dia berada atas meja. Jadi saya nak tanya awak, kalau kaki ada atas meja main phone tak bersama dengan keluarga, budak tu dikira beradab ataupun tidak? Tidak. Jadi bila kita dah tengok situasi itu, kita nak belajar tentang adab berkaitan dengan makan. Jadi pada hari ini Ustazah akan ajar berkaitan dengan adab sebelum, semasa dan selepas makan. Baik, tadi saya cakap saya nak ajar berkaitan dengan adab sebelum, semasa dan selepas makan. Jadi Ustazah nak kamu buka buku teks pendidikan Islam kamu. Buka, okey, cuba cari muka surat 115. 115 tu ada adab berkaitan dengan sebelum, semasa dan selepas makan. Tapi cuba tengok topik utama dia apa? Dia tulis kat sini berarti
Rezekiku. Okey, jadi tajuk utama kita pada hari ini adalah berkati Rezekiku. berkati rezekiku. Jadi kita akan belajar berkaitan dengan berkati rezekiku. Dalam topik ni ada adab berkaitan dengan sebelum, semasa dan selepas makan. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah berkati rezekiku. Okey, pernah dengar tak perkataan rezeki? Nah, Apakah rezeki tu? Apa bentuk rezeki? Duit Ustazah. Okey, Makan. duit betul. Makan. Lagi? minuman. Minuman. Sehat Ustazah. Sehat, betul. Sakit. Betul. Okey, jadi sehat, boleh makan, boleh minum, boleh pergi ke sekolah. Tu adalah bentuk-bentuk rezeki yang Allah bagi kepada kita. Banyak tak rezeki yang Allah bagi kepada kita? Banyak kan? Boleh bercakap, boleh bermain dengan kawan-kawan, boleh belajar ke sekolah. Itu pun bentuk rezeki juga. Jadi kita kena bersyukurlah boleh datang ke sekolah hari ni. Jadi semua boleh fokus lagi kelas kita? Boleh salah. Okey, jadi tajuk kita tadi apa? Berkati rezekiku. Okey, kita nak belajar tentang adab Makan. makan. Okey, jadi cikgu Ustazah nak tunjuk dulu video berkenaan adab makan. Nak tengok tadi? Nak. Tengok. Okey. Waalaikumsalam Anak. Awak dah makan ke belum? Saya belum makan lagi Anak. Jom kita pergi makan sama-sama. Jom. Awak ingat tak apa yang kita belajar minggu lepas pasal makan? Ingat kita belajar berkaitan dengan adab makan bersama Ustazah. Tentang syariah kita belajar berkaitan dengan adab sebelum, semasa dan selepas makan. Ya, adab sebelum, semasa dan selepas makan ada 10 kesimpulan. Antara adab sebelum makan ialah basuh tangan hingga bersih, duduk dengan sopan dan membaca basmalah serta doa sebelum makan. Betul ke syariah? Antara adab semasa makan pula ialah menggunakan tangan kanan, ambil makanan yang paling aman dengan kita, elakkan menyuruh makanan dan elakkan berbual semasa makan. Akhir sekali, adab selepas makan pula ialah membasuh tangan dan membaca doa selepas makan. Dan akhir sekali, kita tidak boleh mencuri makanan serta membazir. Kita dah sampai ke tempat makan sekarang. Jom kita masuk makan sama-sama. Okey. Semua boleh dengar dengan jelas? Boleh, Ustazah. Boleh. Ada berapa jenis adab makan? 3. Puluh Ustazah. 3. Apa 10 ke cuma 10? Puluh basuh tangan, baca bismillah. Itu bukan, itu dalam jenis-jenis dia. Saya nak tahu ada berapa jenis? Ada Sebelum Sebelum makan, makan, semasa makan, semasa makan Dan selepas makan. ada berapa? Ada 3. Ada 3. Ustazah. Okey, tak apa. Okey, jadi kita akan tengok adab sebelum makan, adab semasa makan dan adab selepas makan. Okey, tadi semua orang dah dengar berapa dah tadi ya? Okey, jadi kita akan tengok sedikit gambar. Okey, ni adab sebelum makan. Okey, kita tengok yang pertama, apa dia? Apa dah gambar? basuh tangan. Basuh tangan Basuh Ustazah. tangan. Okey, jadi adab sebelum makan yang pertama adalah kita perlu Basuh basuh tangan. Jadi sebelum makan paling pentinglah untuk kita basuh tangan dulu. Sebab apa kita kena basuh tangan? Sebab nak bagi dia Main bersih depan. Ya, sebabnya kita tangan kita banyak dicemari oleh kotoran-kotoran. Jadi kita kena pastikan sebelum makan tu tangan kita ni bersih lah. Jadi kita kena basuh tangan dengan sebersih-bersihnya. Okey, yang kedua apa ni? duduk dengan sopan. Ya, okey. Yang kedua adalah duduk dengan sopan. Okey, macam mana cara duduk dengan sopan kalau nak makan? Macam ni Ustazah. Ya, duduk atas kerusi betul-betul menghadap meja. Maksudnya kalau yang tidak beradab tu macam mana?
keadaan dia. Macam yang Ustazah cerita dekat restoran tadi tu. Macam mana keadaan dia? Ya, kaki dia berada di atas meja. Jadi tak sopan lah kita nak makan. Kita kena duduk sopan-sopan. Kena duduk atas kerusi menghadap meja betul-betul. Kaki pun kena duduk betul-betul. Jangan silang kaki atas kerusi. Ataupun jangan makan sambil baring. Contoh. Lepas tu yang ketiga, membaca doa makan. Jadi sebelum kita makan, kita biasa baca doa. Betul tak? Semua orang baca doa tak sebelum makan? Baca Ustazah. Apa ada doa tu? Saya ingat Ustazah. Tak ingat? Okey, siapa yang ingat? Saya ingat Ustazah. Okey, cuba baca. Bangun dulu Ustazah. Boleh bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey, terima kasih Syafika. Okey, Ainul dah boleh ingat doa tu? Tak Ustazah, tak ingat lagi. Kita baca sama-sama boleh Ustazah? Boleh. Okey. Okey, yang tak ingat kita baca sama-sama doa. Boleh? Boleh. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma barik lana barik lana fima fima razaqtana razaqtana wa qina wa qina azabannar. azabannar. Amin. Amin. Okey, mudah tak? Mudah, Ustazah. Okey, nanti kita boleh baca sentiasa ya. Okey, jadi adab sebelum makan ni ada berapa? Ada tiga. Okey, cuba ulang balik. Yang pertama, Basuh tangan. yang kedua, Duduk dengan sopan. yang ketiga. Membaca doa makan. Okey. Okey, yang ni adab sebelum makan. Seterusnya kita tengok apa adab semasa makan. Yang pertama, cuba teka apa ni? Makan tepikan Ustazah. Makan tepikan. Dia makan guna tangan apa ni? Kanan. Kanan. Okey, jadi adab sebelum semasa makan yang pertama adalah makan menggunakan tangan Kanan. kanan. Okey, sebab apa kita kena makan menggunakan tangan kanan? Ya. Tangan kiri untuk bas berak Ustazah. Betul. Tangan kanan ni adalah sunnah Nabi Muhammad SAW mengajar kita kalau kita nak makan, kita kena makan menggunakan tangan kanan. Sebab apa? Sebab tangan kiri kita ni biasanya kotor. Sebab biasa kita menggunakan tangan kiri kita untuk membersihkan najis, membersihkan hadas lah. Jadi kita perlu makan menggunakan tangan kanan. Yang kedua tak ada gambar, saya sebut je lah Yang kedua, mengambil makanan paling hampir. Macam mana mengambil makanan paling hampir ni? Paling dekat Ustazah. Ya, yang paling dekat. Maksudnya kalau kita makan dengan keluarga kita, kalau kita nak makan tembikai, tapi tembikai tu jauh daripada kita. Yang dekat dengan kita tu timun contohnya. Kita ambillah timun dulu, letak dalam pinggan. Lepas tu barulah kita ambil yang paling jauh. Ketiga adalah elakkan meniup makanan atau minuman. Okey. Orang yang meniup makanan ataupun meniup makanan atau minuman ni dikira sebagai orang yang tidak sopan. Sebab apa? Sebab makanan tu rezeki. Jadi kita kena makan dengan sopan lah. Tak boleh meniup minuman ataupun makanan. Okey, seterusnya adab semasa makan yang keempat adalah elakkan berbual. Ketika makan, kita tak boleh bercakap, betul tak? Betul Ustazah. Okey, sebabnya bila kita makan, mestilah mulut kita penuh kan dengan makanan. Jadi kalau kita bercakap ketika mulut kita penuh, dia akan memungkinkan makanan tu akan tersembur kepada orang sekeliling kita. Jadi akan membuatkan orang sekeliling kita tak selesa lah, betul tak? Betul tak benda tu? Oh, sekali Ustazah marah. Ya, nanti orang sekeliling tu geli dan marah. Jadi, elakkan berbual ketika makan. Dan bila kita bercakap ketika makan juga, dia akan menyebabkan kita ni tidak kunyah dengan betul. Jadi kita akan jadi rasa sakit perut lah. Sebab apa? Sebab tak selesa perut. Kita tak kunyah dengan baik. Okey. Yang kelima adalah tidak mencela makanan. Okey, sebab apa kita tak boleh mencela makanan? Ya, sebabnya makanan ni adalah rezeki yang Allah bagi kepada kita. Kita semua dah baca tadi apa bentuk-bentuk rezeki. Banyak sangat rezeki Allah bagi kepada kita. Jadi bila mana ada makanan yang bila ada makanan untuk kita makan, kita
kita kena bersyukur. Jadi kita kena makan je walaupun tak sedap. Contoh kita masak kebetulan tak sedap, makanlah, janganlah merungut ke mencela makanan tu, tak baik. Okey, tu adab semasa makan. Terusnya kita tengok adab selepas makan. Ada dua. Yang pertama, apa dia? Basuh tangan. Tadi sebelum makan kita basuh tangan dah. Selepas makan lagi lah kita kena basuh tangan sebab tangan kita kotor dengan makanan. Okey, jadi kita kena basuh tangan selepas makan. Yang kedua adalah membaca doa selepas makan. Tadi sebelum kita makan dah ada doa. Selepas makan pun ada doa. Okey, jom kita baca sama-sama doa. Ikut Ustazah ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Okey, boleh ingat tak? InsyaAllah, InsyaAllah kita boleh amalkan ya. Okey, jadi kita dah selesai tengok ada adab tadi. Ada berapa semua sekali? Ada dua Ustazah. Dua je. Baca doa. Baca doa je, orang ingat lagi. Ada banyak lagi kita sebut. Lima. Okey, jom kita kira dulu. Ada berapa? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ustazah. 10. Ya, ada 10. Okey. Ingat tak semua ni? Tak ingat. Okey, jom kita baca sama-sama daripada awal ya. Okey, adab sebelum makan yang pertama Basuh tangan. Yang kedua Duduk dengan sopan. okey, yang ketiga Membaca doa makan. okey, seterusnya adab semasa makan Gunakan tangan kanan. yang kedua Mengambil makanan paling ampil. okey, yang ketiga Elakkan meniup makanan atau minuman. okey, seterusnya yang keempat Elakkan berbual. Tak boleh okey, berbual. yang kelima Tidak mencela makanan. okey, last sekali adab selepas makan yang pertama Basuh tangan. yang kedua Membaca doa selepas makan. okey, jadi mudah tak untuk kita ingat? InsyaAllah Ustazah. Adab sebelum makan apa? Basuh tangan. Basuh tangan. Duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan. Baca doa. Ya, baca doa. Ada 3 je kan? Okey. Ya. Seterusnya adab semasa makan pula. Yang pertama, Tak boleh cakap. tangan kanan. Tak boleh cakap masa Tak makan. boleh bercakap ketika makan. Tak boleh tiup makanan. Tak boleh tiup makanan. Tak boleh kata-kata dekat makanan. Tak boleh mencela makanan. Last sekali, mengambil makanan yang paling Dekat dekat dengan dengan kita. kita. Okey, seterusnya last sekali adab selepas makan. Ada 2 je. Ustazah. Apa? Basuh tangan. Ya. Lagi kena baca Baca doa. doa. Ya, kita baca doa. Okey, jadi semua sekali ada 10. Nah, Okey, tadi kita dah selesai belajar dah tentang 3 adab makan, iaitu adab tentang sebelum lagi semasa dan selepas makan. Jadi sekarang ni Ustazah nak uji sejauh mana kamu fokus dalam kelas. Ada ke yang main-main tadi masa Ustazah mengajar? Ada, semua fokus kan? Okey, jadi Ustazah nak sekarang Ustazah nak uji kamu, Ustazah nak minta kamu semua buat aktiviti dalam kumpulan. Aktiviti apa? Aktiviti perbincangan dalam kumpulan. Macam mana? Tahu tak aktiviti tu? Macam Tak mana? tahu. Tak tahu. Okey, Ustazah jelaskan. Aktiviti ni kamu kena buat bersama dengan kawan kamu. Dalam kumpulan dan seorang wakil akan kena bentang kat depan kelas. Aktiviti tu berkenaan dengan tajuk kamu belajar tadi, adab sebelum, semasa dan selepas makan. Jadi Ustazah sekarang ni akan pilihlah siapa yang kena adab sebelum, siapa yang kena adab semasa dan selepas makan. Okey, Ustazah nak buat ni, nak tentukan tajuk berdasarkan benda ni. Berdebar lah. Berdebar. Okay, kita tengok siapa yang bertuah kena kumpulan yang pertama, tajuk yang pertama. Diani ke, Syafiqah ke, Maira? Okey. Iziani, okey. Tanya Iziani sebab dapat kumpulan yang pertama. Tajuk apa?
adab sebelum makan. Bagus. Okey, kita tengok orang yang kedua bertuah. Okey. Okey, yang kedua bertuah. Syafika. Maira. Ustazah Elina. Maaf. Okey. Maira orang yang kedua bertuah. Tahniah Maira. Okey, kita tengok yang ketiga. Yang tiga tinggal last. Syafika. Siapa? Siapa teka? Saya. Syafika, mana Syafika? Saya, Ustazah. Awak kita tanya apa? Adab selepas makan. Okey, bagus. Okey, sekarang ni Ustazah akan bagi masa 5 minit untuk kamu semua duduk dalam kumpulan masing-masing dan bincangkan adab yang kamu dapat. Kejap lagi, lepas 5 minit Ustazah nak kamu bentangkan, hantar seorang sahaja wakil dan bentangkan depan kelas. Boleh? Boleh. Okey, perbincangan tu, dengar dulu. Perbincangan tu kena melibatkan semua orang. Semua orang kena turut serta. Tak boleh ya ada yang duduk saja-saja je. Dan ketua kumpulan Iziani, Syafika dan Maira kena pastikan semua ahli terlibat. Boleh tak? Boleh. Okey, sekarang Ustazah nak 5 minit daripada sekarang mulakan. Okey, Ustazah. Okey, bergerak. Ustazah. Ya, Syafika. Kenapa? Saya tak faham, Ustazah. Apa yang kamu Tadi kan tak saya faham? kena buat adab selepas makan. Ya. Adab selepas makan kan ada 2. Ya. Jadi dua-dua tu saya kena sebutlah kat depan. Ya, kamu senaraikan sebanyak Lepas tu mungkin. kalau yang baca doa tu saya kena baca juga. Kalau boleh baca lagi bagus. Lepas tu kalau saya tak ingat. Kalau tak ingat, kamu ajak kawan-kawan kamu baca sama-sama. Okey. Boleh? Okey, boleh Ustazah. Boleh. Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama. Ada lagi soalan? Ada. Tak ada. Okey, bagus. Okey, Ziani, macam mana dengan kumpulan kamu? Okey ke? Okey, Ustazah. Semua faham? Faham. Semua bagi kerjasama yang baik? Bagi. Tapi dia tak nak ke depan, Ustazah. Dia kata semua kena ke depan. Seorang je kan, Ustazah? Kan Ustazah dah bagi tahu tadi, wakil sahaja. Jadi wakil seorang sahaja yang pergi ke depan. Dia ke depan, Ustazah. Terserahlah kamu bincang di belah kamu siapa yang nak ke depan. Kalau Okey, semua tak Ustazah. nak, ketua yang kena ke depan. Okey, Boleh? Ustazah. Boleh, Ustazah. Okey, teruskan perbincangan. Masa ada sikit lagi. Okey. Okey, masa 5 minit dah tamat. Perbincangan kita sepatutnya dah tamat. Semua dah selesai ke? Dah, Ustazah. Okey, kalau semua dah selesai, sila kembali ke tempat duduk masing-masing. Okey, jangan berlari. Jalan elok. Okey. Okey, sekarang ni lepas okey, yang dah selesai ke? Dah. Okey, kalau dah selesai, tengok depan. Sekarang ni kita nak buat apa? Makan. Nak bentang. Dah ada pilih ketua yang akan bentang? Pilih wakil dah? Dah. Okey, kita mulakan dengan kumpulan 1 lah ya. Okey. Okey, kumpulan 1 dah sedia? Dah. Siapa yang akan bentang bagi kumpulan 1? Saya. Okey, bangun dan ke depan. Okey, sekarang ni Ustazah nak Iziani ceritakan dekat kawan-kawan kamu semua, kongsikan dengan kawan-kawan kamu apa yang kamu bincang tadi dalam kumpulan. Boleh? Boleh. Okey, Ustazah akan kat belakang, kamu ceritakan dulu. Baik, Ustazah. Okey, kumpulan kami tadi dapat adab sebelum makan. Jadi antara adab sebelum makan adalah yang pertama kita kena basuh tangan dulu. Lepas tu yang kedua, Yang kedua apa? Cuba ingat balik. Basuh tangan, lepas basuh tangan apa? baca doa, Ustazah. Baca doa lagi. Duduk dengan sopan dulu, Ustazah. Duduk dengan sopan, jangan angkat kaki kan tadi Ustazah bagi Ya. tahu. Okey, yang kedua tu kita kena duduk dengan sopan. Kita tak boleh makan sambil baring. Okey, dan lepas tu Yang ketiga kita kena baca doa. jangan pandang Ustazah, pandang depan. Bagi Okey, tahu Syafika, apa. kita kena baca doa dulu sebelum makan. Okey. Ingat tak doa? Ingat. Okey, cuba baca. Ingat cuba baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Okey, bagus Iziani. Kali ni Ustazah bagi tepukan dulu. Berani mencuba dan bagus pembentangannya. Okey, boleh duduk. Terima kasih. Okey, yang kedua, pelan kedua Ustazah minta Syafika, boleh? Boleh Ustazah. Okey, Syafika boleh keluar ke depan dan bentangkan hasil perbincangan kamu.
Baik, tadi kumpulan saya dapat tajuk berkaitan dengan adab selepas makan. Adab selepas makan ni ada dua je. Yang pertama, basuh tangan. Sebab apa? Tangan kita dah kotor, jadi kita kena basuh semula. Yang kedua, baca doa selepas makan. Kita Ada dua je, betul? Okey, bagus. Baik, kita Kita baca doa selepas makan juga. Oh, Ustazah lupa dah baik. Ziani tolong ingatkan. Nanti Syafiqah boleh? Okey, saya cuba Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Okey, bagus Ustazah. Bagus, betul. Bagus-baguslah nama Ustazah ni bagi tepukan. Semuanya pandai-pandai. Ajar sekali pun dah ingat Mak kita selalu baca. Mak kita selalu baca. Okey, bagus. Mulai sekarang memang kena amalkan setiap hari. Okey. Okey, sekarang ni dua kumpulan dah selesai bentang. Jadi kita ada berapa lagi kumpulan? Satu lagi kumpulan. Okey, Ustazah jemput kumpulan Maira untuk datang ke depan dan bentangkan tajuk hari ni. Okey. Alhamdulillah, kita dah selesai dah buat pembentangan bagi tiga-tiga kumpulan. Semuanya bagus-bagus, baik-baik. Semuanya berjaya buat pembentangan yang bagus. Okey, baiklah. Sebelum kita habiskan kelas kita hari ini, Ustazah nak buat sedikit refleksi. Kita kena ingat balik apa yang kita belajar start daripada mula-mula Ustazah masuk kelas sampailah ke saat ini. Boleh? Boleh. Jadi Ustazah nak tanya, apa yang kamu ingat kamu belajar mula-mula Ustazah masuk kelas sampai sekarang? Boleh? Ustazah cerita pasal apa? Pasal ada budak nakal. Ada budak nakal masa makan sebab maksudnya dia tak hormatkan makanan. Betul? Lagi? Basuh tangan sebelum makan. Basuh tangan sebelum makan lagi. Baca doa. Baca doa lagi. Tak boleh cedera makanan. Tak boleh cedera makanan lagi. Ada lagi? Cakap. Tak boleh bercakap ketika makan. Bagus. Ustazah ucapkan syabas sebab semua berjaya untuk ingat tentang pelajaran hari ini. Dan Ustazah nak ingatkan satu benda. Bila kamu dah ingat, kamu dah belajar pasal benda ni, kamu kena amalkan. Kamu makan kan tiap-tiap hari. Jadi kamu kena amalkan adab sebelum, selepas, semasa dan selepas makan. Boleh? Boleh. Mulai hari ni siapa yang sebelum ni makan tak baca doa, hari ni kena makan start dengan baca doa dan mengakhiri dengan baca doa makan juga. Okey, sekarang ni yang terakhir Ustazah nak buat refleksi. Tahu tak refleksi ke apa? Tahu. Ustazah nak buat apa kamu tulis dekat satu kertas yang Ustazah akan bagi tu. Setiap murid akan dapat satu kertas dan kamu tulis apa yang kamu belajar hari ini. Kurang-kurangnya satu benda. Apa yang kamu dapat dalam kelas kita hari ini. Boleh? Boleh. Tapi Ustazah akan bagikan setiap seorang satu kertas. Tekan kamera. Terima kasih. Kasih sudah. Apa je lah. Untuk yang terdekat kita. Tulis buat bawah. Okey, semua dah siap dah? Okey, tak apa, tulis dulu. Kalau kamu nak tulis 5 pun boleh, nak tulis 10 pun boleh. Tapi sekurang-kurangnya setiap murid kena ada satu apa yang kamu dapat belajar hari ini. Satu perkara lah yang kamu dapat belajar hari ini. Boleh? Boleh. Okey, tulis dulu. Okey, dah siap bagi tahu Ustazah? Tak apa, tulis dulu. Okey, dah? Ziani dah? Syafiqah pun dah? Maira dah? Semua dah. Okey, sekarang ni kamu nampak tak ada satu
kotak biru kat depan ni. Kotak biru ni kita kenal sebagai sudut refleksi. Kamu boleh datang seorang-seorang ke depan dan tampalkan kertas yang kamu tulis tadi. Boleh? Boleh. Okey, kita mulakan. Jangan berebut je, datang seorang-seorang dulu. Okey. Okey, boleh. Dah. Okey, seterusnya orang lain pula. Tak apalah, lain kali boleh jawab ya. Nanti kita belajar sebelum-sebelum. Okey. Semua dah letak? Dah. Okey. Disebabkan semua dah letak, maksudnya kelas kita hari ni dah habis lah. Jadi Ustazah nak ucapkan terima kasih sebab sudi dengar, sambil dengar daripada awal sampai akhir. InsyaAllah kita jumpa lagi di kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.